Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Eli Eliana binti Rahmat. Nombor angka giliran 2022-2924400044. Jadi pada hari ini saya akan mengupas sedikit sebanyak tentang mobiliti sosial murid bagi kehendak soalan tugasan 2 dalam subjek Sosiologi dalam Pendidikan. Jadi sebelum itu, mari kita mengenali dahulu apa itu mobiliti sosial. Mobiliti sosial merujuk kepada perubahan status atau kedudukan seseorang dalam hierarki sosial dalam sesebuah masyarakat. Ia merupakan elemen yang sangat penting dalam pembangunan sesebuah negara kerana ia mencerminkan tahap kesejahteraan rakyat serta peluang yang tersedia untuk meningkatkan taraf hidup di Malaysia. Pada masa yang sama, di Malaysia, pendidikan berperanan besar dalam membentuk mobiliti sosial. Kerana apa? Kerana sistem pendidikan yang inklusif dan berkualiti dapat membantu individu memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan pendapatan serta memperbaiki taraf hidup mereka. Menurut Nur Hayati 2011, perubahan berlaku disebabkan oleh dua mobiliti utama iaitu mobiliti intergenerasi dan mobiliti intragenerasi. Mobiliti intergenerasi merujuk kepada perubahan status sosial antara generasi. Sebagai contoh, apabila anak dari keluarga yang berpendapatan rendah berjaya menjadi seorang yang profesional seperti doktor mahupun jurutera. Sementara itu, mobiliti intragenerasi berlaku dalam kehidupan seseorang individu seperti seorang pekerja bawahan yang dinaikkan pangkat sehingga menjadi seorang pengurus. Selain pendidikan, faktor lain yang mempengaruhi mobiliti sosial termasuklah peluang pekerjaan, latar belakang keluarga serta polisi kerajaan. Oleh itu, untuk memastikan keadilan sosial, dasar yang menyokong pendidikan berkualiti, kemahiran industri serta peluang ekonomi perlu dikukuhkan agar setiap individu mempunyai ruang untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Eli Eliana binti Rahmat, pembaca berita anda pada hari ini. Pada hari ini, kita akan meneliti dengan lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi mobiliti sosial murid. Mobiliti sosial murid dipengaruhi oleh pelbagai faktor yang menentukan peluang dan kemampuan mereka untuk meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Antara faktor utama yang memainkan peranan penting dalam mobiliti sosial murid sekolah di Malaysia adalah faktor pendapatan, faktor perubahan tempat tinggal, faktor tahap pendidikan serta faktor kebolehan individu dan bakat semula jadi murid. Jadi pada hari ini, perbincangan akan dilakukan dengan secara terperinci tentang faktor-faktor yang diterangkan sebentar tadi. Merujuk kepada faktor yang pertama iaitu faktor pendidikan. Seperti sedia maklum, pendapatan keluarga merupakan faktor asas yang mempengaruhi akses murid kepada pendidikan yang lebih berkualiti. Di bawah tajuk faktor pendapatan ini telah dibahagikan kepada 3 aspek penting iaitu akses kepada sumber pembelajaran, penyertaan dalam aktiviti kokurikulum serta tekanan ekonomi dan fokus pembelajaran. Kita pergi kepada aspek pertama iaitu akses kepada sumber pembelajaran. Murid dari keluarga berpendapatan tinggi lebih berkemampuan untuk mendapatkan bahan pembelajaran tambahan seperti buku rujukan, langganan kelas tambahan, peranti elektronik seperti komputer dan tablet serta akses kepada internet yang berkelajuan tinggi. Sebaliknya, murid dari keluarga yang berpendapatan rendah mungkin terpaksa berkongsi bahan pembelajaran dengan ahli keluarga yang lain atau menghadapi kesukaran mendapatkan bahan sokongan akademik. Bagi aspek yang kedua pula ialah penyertaan dalam aktiviti kokurikulum. Keluarga yang mempunyai pendapatan lebih tinggi mampu menanggung kos aktiviti kokurikulum anak-anak mereka seperti kelas muzik, latihan sukan profesional ataupun pertandingan-pertandingan akademik. Murid yang terlibat dalam aktiviti sebegini memperoleh lebih banyak peluang untuk menunjukkan kebolehan mereka yang seterusnya mampu meningkatkan mobiliti sosial mereka. Aspek yang terakhir ialah
Aspek tekanan ekonomi dan fokus pembelajaran. Murid dari keluarga miskin mungkin menghadapi tekanan untuk membantu keluarga mereka dengan bekerja sambilan yang boleh menjejaskan prestasi akademik mereka. Dalam sesetengah kes, murid dan keluarga berpendapatan rendah terpaksa berhenti sekolah dengan lebih awal untuk menyara keluarga yang mengurangkan peluang mereka untuk meningkatkan mobiliti sosial menjadi lebih baik. Menurut kajian yang diterbitkan dalam Jurnal Pendidikan Malaysia, murid daripada keluarga berpendapatan rendah cenderung menghadapi kesukaran dalam pencapaian akademik kerana kekurangan sokongan sumber dan tekanan ekonomi yang lebih tinggi. Abdullah dan Hashim, 2011. Kita teruskan kepada faktor yang kedua, iaitu faktor perubahan tempat tinggal. Perpindahan tempat tinggal boleh memberi kesan kepada pendidikan dan perkembangan sosial murid. Perpindahan ke kawasan luar bandar. Murid yang terpaksa berpindah ke kawasan luar bandar mungkin menghadapi cabaran seperti kurangnya tenaga pengajar yang berkualiti, kekurangan kemudahan pembelajaran dan akses internet yang sangat terhad. Faktor ini boleh mengurangkan peluang mereka untuk mencapai kecemerlangan akademik dan seterusnya menjejaskan mobiliti sosial mereka. Aspek yang terakhir ialah aspek yang ketiga, iaitu gangguan terhadap pembelajaran. Kerap berpindah sekolah boleh menyebabkan gangguan dalam pembelajaran kerana murid perlu menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran yang berbeza. Hal ini boleh menyebabkan kelemahan dalam pemahaman mata pelajaran, kehilangan motivasi serta kesukaran dalam membina hubungan sosial yang baik dengan rakan-rakan yang baru. Kajian yang telah dilaksanakan oleh Institut Penyelidikan Pendidikan Malaysia IPPM 2022 menunjukkan bahawa murid yang berpindah sekolah lebih daripada 2 kali dalam tempoh persekolahan mereka cenderung mengalami penurunan dalam prestasi akademik dan kesukaran menyesuaikan diri dalam persekitaran yang baru. Faktor yang keempat ialah faktor pendidikan. Tahap dan kualiti pendidikan yang diterima oleh murid sangat menentukan masa depan mereka dalam sesebuah masyarakat. Terdapat 3 aspek yang diberi penekanan, iaitu pendidikan sebagai alat mobiliti sosial, jurang kualiti sekolah serta program bantuan pendidikan. Bagi aspek yang pertama, iaitu pendidikan sebagai alat mobiliti sosial. Murid yang berjaya menamatkan pendidikan dengan kelayakan tinggi mempunyai peluang yang lebih cerah untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik serta dapat meningkatkan status sosial mereka. Dasar kerajaan seperti Dasar Pendidikan Negara dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 menekankan pendidikan sebagai alat untuk mengangkat taraf hidup masyarakat yang berpendapatan rendah. Aspek yang kedua ialah jurang kualiti sekolah. Perbezaan antara sekolah bandar dan luar bandar masih wujud, di mana sekolah bandar cenderung mempunyai tenaga pengajar yang lebih berkelayakan, kemudahan yang lebih baik serta peluang pembelajaran yang lebih luas. Hal ini menyebabkan murid di luar bandar mungkin menghadapi cabaran yang lebih besar dalam mencapai kejayaan akademik. Aspek yang terakhir adalah program bantuan pendidikan. Kerajaan telah melaksanakan pelbagai program seperti Beasiswa Kecil Persekutuan BKP, Rancangan Makanan Tambahan RMT serta Program Transformasi Sekolah 2025 TS25 untuk memastikan semua murid mendapat akses kepada pendidikan yang berkualiti. Menurut laporan Kementerian Pendidikan Malaysia 2023, murid yang mendapat akses kepada pendidikan berkualiti lebih cenderung memperoleh pekerjaan dengan pendapatan yang lebih tinggi yang dapat meningkatkan mobiliti sosial mereka. Faktor terakhir yang akan dikupas pada hari ini adalah faktor kebolehan individu dan bakat semula jadi. Setiap murid mempunyai kebolehan dan bakat unik yang tersendiri yang boleh membantu mereka meningkatkan status sosial jika diberikan sokongan yang mencukupi. Terdapat 3 aspek penting di bawah faktor ini, iaitu pengiktirafan bakat murid, sistem pendidikan yang menyokong bakat serta kemahiran abad ke-21. Bagi aspek yang pertama, iaitu pengiktirafan bakat murid. Murid yang mempunyai bakat dalam akademik, sukan, seni maupun kemahiran teknikal sangat berpeluang untuk memperoleh beasiswa
menyertai program khas atau dipilih untuk mewakili negara dalam pertandingan antarabangsa. Yang kedua, sistem pendidikan yang menyokong bakat. Program seperti Sekolah Sukan Malaysia (SSM), Sekolah Seni Malaysia (SSEM) dan TVET (Technical dan Vocational Education and Training) direka untuk membantu murid memanfaatkan kebolehan semula jadi mereka untuk membina kerjaya yang berjaya. Aspek yang terakhir ialah kemahiran abad ke-21. Murid yang memiliki kemahiran seperti kepimpinan, pemikiran kritis serta inovasi lebih mudah menyesuaikan diri dengan keperluan pasaran kerja yang kompetitif serta dapat meningkatkan peluang mereka untuk mobiliti sosial yang lebih baik. Laporan oleh UNESCO 2022 menekankan bahawa bakat individu yang dikembangkan dengan baik melalui sistem pendidikan boleh menjadi pemacu utama mobiliti sosial dalam kalangan murid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Eli Eliana binti Rahmat, pakar penemu bual anda pada hari ini. Jadi, pada hari ini saya akan menemu bual guru besar di SK Bukit Tunggal yang terletak di Segamat Johor. Jadi, Puan Aisyah, boleh Puan Aisyah perkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, terima kasih saudari Eliana. Nama diberi Nur Aisyah Nabilah binti Norizam. Saya merupakan guru besar di SK Bukit Tunggal Segamat Johor. Saya telah berkhidmat selama lebih kurang 20 tahun dan saya di sini baru 6 tahun di SK Bukit Tunggal. Dan terima kasih kepada saudari Eliana kerana telah menjemput saya untuk sesi temu ramah pada kali ini. Terima kasihlah. Artinya saya serahkan semula kepada saudari Eliana. Silakan. Baiklah, selamat datang dan terima kasih juga kerana Puan sudi untuk untuk join temu bual saya pada hari ini. Jadi tujuan saya melakukan temu bual ini adalah untuk menanyakanlah tentang pendapat Puan tentang pelaksanaan transformasi pendidikan. Seperti yang diketahui, kita ada dengar berita tentang sebelum ini tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepada mobiliti sosial murid, di mana faktornya adalah faktor pendapatan, faktor perubahan tempat tinggal, faktor tahap pendidikan serta faktor kebolehan individu atau bakat semula jadi murid. Jadi, pada hari ini saya akan mengutarakanlah beberapa persoalan tentang bagaimana pelaksanaan transformasi pendidikan dilaksanakan di sekolah Puan sendiri maupun di peringkat pendidikan di Malaysia lah dalam meningkatkan mobiliti sosial murid. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, soalan pertama saya, apakah antara program atau pelaksanaan transformasi pendidikan di sekolah Puan dalam membantu kepada faktor pendapatan? Silakan Puan. Okey, baik. Terima kasih kepada saudari Eliana atas soalan yang diajukan sebentar tadi mengenai program yang dijalankan untuk mengatasi faktor pendapatan keluarga. Okey, seperti yang kita tahu di Malaysia kita ada kelas pendapatan dah masing-masing, antaranya yang kita tahu adalah B40, M40 dan juga T20. Jadinya program yang dilaksanakan di sekolah ini lebih memfokuskan untuk murid dari keluarga B40. Sebab B40 ni antara golongan yang kelas yang tahap yang bawah, ada juga tahap sederhana M40 dan juga T20, murid yang berpendapatan ibu bapanya berpendapatan lebih RM10,000. Jadinya antara program bantuan, antara program yang dijalankan oleh pihak kerajaan ini, yang pertama ialah program bantuan kewangan. Untuk apa? Untuk kita meringankan beban pendapatan keluarga B40 tadi. Okey, bagi sekolah saya ada menjalankan beberapa program. Yang pertamanya ialah program rancangan makanan tambahan RMT yang saya yakin ia juga turut dilaksanakan di sekolah-sekolah yang lain lah.
Okey, program RMT ini dilaksanakan sejak tahun 1979, yang mana dia menyediakan makanan yang secara berkhasiat secara percuma kepada murid sekolah rendah dari keluarga yang berpendapatan rendah. Yang macam saya katakan tadi, B40, terutamanya di kawasan luar bandar. Okey, program ini bertujuan dia adalah untuk memperbaiki kesihatan fizikal dan amalan pemakanan murid yang secara langsung menyokong prestasi akademik mereka. Okey, murid yang menerima RMT ini akan dibekalkan juga dengan sekotak susu sebagai diet tambahan mereka. Bagaimana program RMT ini dilaksanakan adalah yang pertama, dengan membuat pemilihan murid yang layak sahaja menerima RMT ini. Maksudnya pihak sekolah akan mengadakan saringan dan mengenal pasti murid mana yang layak untuk menerima RMT ini berdasarkan garis panduan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri. Okey, keutamaan bagi RMT ini akan diberikan terlebih dahulu untuk murid yang berasal dari keluarga dalam kategori B40, yang mana murid-murid ini akan tersenarai dalam sistem ikasih atau yang dikenal pasti oleh guru kelas itu sendiri sebagai murid yang kurang berkemampuan. Okey, bagi penyediaan dan pengedaran makanan pula, sekolah saya akan melantik pengusaha kantin yang pertama, atau menyediakan penyedia makanan yang berdaftar untuk menyediakan hidangan mengikut menu yang sihat yang telah ditetapkan dan digaris panduankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri. Okey, hidangan yang perlu disediakan mestilah memenuhi keperluan pemakanan yang seimbang, termasuk kena ada protein, mesti ada karbohidrat macam nasi dan sebagainya. Kena juga ada sayur-sayuran, perlu juga ada buah-buahan. Okey, makanan akan disediakan sebelum waktu rehat lagi dan diedarkan kepada murid yang layak di Dewan Makan Sekolah atau di lokasi yang ditetapkan. Seperti mana yang kita sedia maklum, antara lokasi yang telah ditetapkan kebanyakannya ialah kantin sekolah lah. Makanan akan diedarkan di kantin sekolah. Itu adalah berkaitan dengan RMT, rancangan makanan tambahan. Seterusnya, antara inisiatif lain ialah kumpulan wang amanah pelajar miskin, KUAP, yang telah dilaksanakan di sekolah saya lah. KUAP ini telah ditubuhkan pada tahun 2003, yang mana diselaras dengan pelaksanaan dasar pendidikan wajib, iaitu memberikan bantuan kewangan kepada murid yang miskin. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menampung kos berkaitan pendidikan, seperti yuran sekolah. Okay, macam awal tahun kita ada kena beli yuran sekolah, kena ada beli buku tulis, beli baju sukan dan sebagainya, kena beli pakaian seragam untuk murid. Macam kita tahu sekolah rendah, kain biru gelap, okay, baju putih, tudung putih, okay, dan juga alat tulis. Sumber peruntukan bagi KUAP ini adalah melalui peruntukan tahunan daripada Kementerian Kewangan dan Sumber Awam. Bantuan ini terdiri daripada bantuan ampas sekolahan BAMP dan juga bantuan kecemasan BK. Okey, bagaimana pelaksanaan KUAP ini dijalankan adalah dengan guru kelas dan pihak sekolah akan mengenal pasti dahulu murid yang layak berdasarkan kriteria pendapatan keluarga serta maklumat dalam sistem ikasih. Okey, selepas kita dah saring murid, dah mengenal pasti murid dalam sistem kasih, kita akan menyediakan borang permohonan dan akan mengedarkan kepada borang permohonan tersebut kepada ibu bapa murid ataupun penjaga murid. Dan semua dokumen sokongan seperti penyata gaji, slip gaji atau surat pengesahan pendapatan perlu ibu bapa tersebut kemukakan. Kemudian setelah perkara tersebut selesai, permohonan tersebut akan dihantar kepada Jabatan Pendidikan Daerah atau Jabatan Pendidikan Negeri JPN untuk kita luluskan. Setelah permohonan tersebut diluluskan, bantuan kewangan akan disalurkan secara terus ke dalam akaun sekolah terlebih dahulu dan akan diberikan dalam bentuk tunai kepada murid-murid dalam akaun bank masing-masing. Bantuan yang diberikan adalah untuk membiayai keperluan sekolah seperti yuran sekolah, ada juga pakaian seragam, alat tulis dan kos lain yang berkaitan dengan pendidikan. Okey, baiklah. Guru kelas dan sekolah juga akan memastikan bahawa bantuan yang diterima digunakan untuk tujuan pendidikan. Laporan tahunan mengenai penggunaan dana KUAP ini akan juga turut disediakan oleh pihak sekolah dan diserahkan kepada pihak KPM untuk tujuan pengauditan ataupun pemantauan. Baiklah, itu sahaja penerangan saya berkaitan dengan RMT dan KUAP. Saya serahkan semula kepada saudari Eliana. Dipersilakan. Penerangan yang jelas tentang pelaksanaan transformasi di sekolah puan, iaitu RMT dan KUAP. Tapi pada saya yang macam tak biasalah dengan SKM ni, saya macam tak didedahkan lah dengan KUAP ni sebenarnya. Sebab mungkin saya lebih kepada sekolah bandar, jadi majoriti macam budak-budak mereka memang berlatar belakangkan orang-orang kaya macam tu lah, orang berada macam tu. Jadi ini adalah pengetahuan baru lah bagi saya.
Jadi seterusnya soalan saya, apakah pelaksanaan transformasi pendidikan untuk faktor perubahan tempat tinggal? Boleh tak Puan ceritakan sedikit? Baiklah, untuk bagi faktor yang kedua iaitu faktor perubahan tempat tinggal, kita biasanya ada mendengar tentang faktor perubahan tempat tinggal ni ada yang baik lah, yang mana daripada luar bandar dia berpindah kepada bandar. Yang kedua adalah daripada bandar dia berpindah kepada luar bandar. Kita tak kata itu tak baik, tapi itu turut menjadikan pelbagai cabaran yang lebih berbanding dengan orang yang dari luar bandar berpindah ke bandar. Okay, jadi untuk cabaran orang yang bandar ni, dia berpindah ke luar bandar, dia memberikan lebih cabaran kepada individu tersebut dari segi keluarga murid itu sendiri. Jadinya antara inisiatif ataupun program yang dilaksanakan ialah sekolah model khas komprehensif 9 tahun K9. Okey, untuk program ini KPM telah menubuhkan sekolah K9 ini untuk menyediakan pendidikan yang berterusan daripada murid tahun 1 sehingga murid tahun 3 dalam satu institusi yang sama, khususnya di kawasan pedalaman. Apa tujuan program ini? Program ini bertujuan untuk mengurangkan kadar keciciran murid akibat jarak jauh di antara rumah mereka dan sekolah atau cabaran geografi. Okey, sehingga kini terdapat hanya 28 sekolah K9 sahaja dan kerajaan juga ada perancangan untuk menambahkan lagi dan lagi bagi memastikan akses pendidikan yang lebih baik. Okay, pelaksanaan program pendidikan untuk komuniti yang berpindah dan luar bandar di sekolah melibatkan pendekatan yang sistematik dan berfokus ataupun berstruktur bagi murid kawasan pedalaman. Tujuannya untuk murid yang daripada kawasan pedalaman ni mendapat akses pendidikan yang berkualiti sama seperti murid yang tinggal di kawasan bandar. Okey, sekolah K9 ni dibina di lokasi yang strategik dan mestilah mudah diakses oleh murid dari pelbagai perkampungan sekitar. Okay, sekolah K9 juga dilengkapi dengan kemudahan seperti asrama, dewan makan, perpustakaan, makmal sains, bilik komputer dan padang sukan untuk memastikan murid mendapat pengalaman pembelajaran yang lengkap dan selesa. Murid yang tinggal jauh daripada sekolah ni, kita akan sediakan asrama untuk mengurangkan keperluan perjalanan jauh lah murid setiap hari. Jadi bila murid tinggal di asrama, murid tak perlu ulang alik dari asrama ke sekolah. Dari sekolah ke rumah. Mereka hanya tinggal di asrama. Jadi kurikulum bagi sekolah K9 ini juga merangkumi pembelajaran daripada tahun 1 sehingga tahun 3. Sehingga tingkatan 3 dalam satu institusi pendidikan, yang mana membolehkan murid ni melanjutkan pendidikan mereka tanpa perlu berpindah sekolah. Antara satu sekolah kepada satu sekolah yang lain tak perlu kerana mereka digabungkan dalam satu sekolah. Okey, guru-guru yang mengajar di kawasan ini, guru-guru yang mengajar di kawasan pedalaman ini, kita akan berikan dia latihan khas untuk menangani cabaran pengajaran di kawasan pedalaman. Sebab apa? Sebab bukan mudah ya guru-guru kita ni daripada kawasan yang bandar, bila dah pindah luar bandar, dia nak masuk lagi sekolah. Okay, perjalanan nak pergi ke sekolah saja kadang-kadang banyak liku-liku yang perlu diatasi oleh guru ni. Macam kita nak pergi sekolah, ada murid, ada cikgu yang kena naik sampai, ada cikgu yang kena naik kereta 4x4 kan, untuk melintasi gunung ganang dan sebagainya. Jadinya guru-guru ni kita berikan dia latihan khas lah untuk menangani cabaran pengajaran di kawasan pedalaman. Untuk apa? Untuk supaya guru tersebut dapat mengadaptasi kaedah pengajaran yang lebih fleksibel. Kemudian pihak sekolah dan KPM juga akan pantau kadar kehadiran murid untuk memastikan mereka tidak lagi tercecer dalam pendidikan. Program selain daripada tu, program bimbingan dan kaunseling juga akan diberikan kepada murid yang menghadapi masalah pembelajaran atau cabaran peribadi sendiri bagi memastikan mereka akan terus berada dalam sistem pendidikan kita. Selain itu, KPM juga ada melaksanakan program pendidikan jarak jauh dengan menggunakan teknologi digital untuk memastikan murid di kawasan yang terpencil ini juga mendapat akses kepada pendidikan berkualiti. Inisiatif ini termasuk penggunaan platform pembelajaran dalam talian dan penghantaran bahan pembelajaran secara digital, yang mana dia membolehkan murid mengikuti pelajaran walaupun berada di lokasi yang kita sukar untuk akses. Okey, melalui pelaksanaan program ini, KPM telah membangunkan platform pembelajaran dalam talian. Seperti yang kita tahu, ialah ada 5 Digital Educational Learning Initiative Malaysia yang menyediakan bahan pembelajaran digital. Ada juga video pengajaran, ada latihan interaktif kepada murid
di kawasan yang terpencil. Okey, jadinya murid ini akan diberikan peranti seperti peranti komputer riba, ada tablet, okey, melalui inisiatif kerajaan dan sumbangan pihak korporat bagi membolehkan murid-murid ni mengakses bahan pembelajaran secara dalam talian. Okey, semua guru juga turut melaksanakan sesi pembelajaran secara sinkronus ataupun masa nyata melalui aplikasi seperti Google Classroom, kita ada Microsoft Teams, kita ada Zoom dan juga serta asinkronus ataupun kita kenali dia sebagai masa yang tidak nyata, iaitu melalui rakaman video ataupun kita panggil dia tak live lah. Kalau macam Zoom semua tu live, tapi kalau yang asinkronus ni dia tak nyata, maksudnya masa dia tak live. Macam cikgu tu record video, rakaman video, ada juga bahan digital yang murid-murid ni boleh buat turun. Walau bagaimanapun, bagi kawasan yang tak mempunyai akses internet yang stabil, sekolah turut menyediakan inisiatif lain, iaitu menyediakan modul bercetak dan bahan pembelajaran yang akan dihantar secara berkala kepada murid. Pusat komuniti dan perpustakaan desa juga akan menjadikan satu lokasi pusat pembelajaran di mana murid akan berkumpul untuk mengikuti kelas dalam talian menggunakan kemudahan internet wifi yang disediakan di tempat tersebut. Jadi itu sahaja penerangan saya. Saya serahkan semula kepada saudari Eliana. Dipersilakan. Baiklah, pelaksanaan inisiatif untuk transformasi pendidikan tersebut saya rasa sangat berkesan lah kan, dan sangat relevan lah untuk masa-masa yang sekarang ni, since kita pun dah terdedah dengan teknologi dan digital, jadi ia lebih mudah lah diakses untuk pendidikan kepada semua murid walaupun latar belakang yang berbeza. Jadi bagi pertanyaan terakhir saya, kita pergi kepada faktor tahap pendidikan di Malaysia dalam peningkatan mobiliti sosial murid. Baiklah, boleh Puan menerangkannya tentang pelaksanaan transformasi pendidikan? Terima kasih Puan. Okey, baik. Jadinya kita dah sampai kepada isi kita yang terakhir, iaitu dasar pendidikan inklusif yang saksama ataupun menyeluruh, di mana kerajaan telah melaksanakan pendidikan wajib, iaitu pendidikan rendah, yang mana dia memastikan semua kanak-kanak ini mendapat pendidikan asas tanpa mengira latar belakang sosioekonomi murid-murid ini. Okay, kenapa? Sebab di Malaysia ni telah dikuatkuasakan bahawa murid-murid mestilah mendapat pendidikan rendah ini seawal 7 tahun sehingga mereka 12 tahun. Iaitu selama 5 tahun tak silap saya. Ini langkah ini penting untuk memastikan setiap individu mempunyai asas pendidikan yang kukuh bagi memberikan murid ni peluang untuk mobiliti sosial mereka pada masa hadapan. Jadinya macam kita pernah dengarkan melentur buluh biarlah dari rebungnya. Jadinya kita kena didik murid ni seawal usia mereka lah. Sebelum mereka ke pendidikan sekolah menengah, kita dah perlu didik dia dan perlu masukkan dia ke sekolah. Itu antara pengurusan kerajaan ataupun usaha kerajaan dalam membantu meningkatkan lagi mobiliti sosial murid-murid ni. Okey, antara pelaksanaan dasar pendidikan wajib ini adalah dengan ibu bapa perlu membuat pendaftaran murid ke sekolah rendah. Okay, pendidikan rendah ni diwajibkan untuk semua kanak-kanak seperti yang dinyatakan dalam Akta Pendidikan 1996, iaitu Akta yang ke-550. Okey, pihak sekolah dan pejabat pendidikan daerah PPD akan memastikan bahawa semua kanak-kanak yang layak didaftarkan untuk pendidikan rendah, yang mana tiada yang terkecuali. Semua warga negara Malaysia perlu didaftarkan, kanak-kanaknya perlu didaftarkan untuk kita mendapat pendidikan rendah. Selain itu, bagi pemantauan kehadiran pula dan penjagaan keciciran sekolah pula, guru kelas untuk setiap kelas tersebut wajib memantau kehadiran murid pada setiap hari, dan mereka perlu melaporkan kes ketidakhadiran yang berpanjangan kepada pihak pentadbiran sekolah. Jika ada murid yang tidak hadir ke sekolah tanpa alasan yang kukuh, pegawai pendidikan daerah akan mengambil tindakan, termasuk yang pertama sekali adalah mengingatkan ibu bapa tentang tanggungjawab mereka untuk memastikan anak-anak mereka bersekolah dan mendapat pendidikan. Selain itu, ada juga program yang lain, iaitu program Zero Dropout, yang mana dia dilaksanakan dengan memberi bantuan khas kepada murid yang berisiko tercicir. Antaranya ialah sokongan kewangan dan juga bimbingan kaunseling. Itu saja penerangan saya untuk dasar pendidikan inklusif dan saksama. Saya serahkan semula kepada saudari Nur Eliana. Terima kasih.
Sangat jelas dan sangat terperinci tentang penjelasan yang telah diterangkan oleh Puan Aisyah sebentar tadi. Jadi sedikit sebanyak kita dapat mengetahuilah perkongsian Puan tentang pelaksanaan transformasi pendidikan pada masa kini dalam peningkatan mobiliti sosial murid. Jadi akhir kalam saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan kerana sudi meluangkan masa dalam sesi temu bual kita pada kali ini. Jadi untuk penutup kata, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih saudari Ellie. Sama-sama.